Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam UiTM di hatiku. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi dipertemukan dengan Hari Raya Aidilfitri yang penuh keberkatan dan kemuliaan. Aidilfitri bukan sekadar perayaan kemenangan selepas sebulan menunaikan ibadah puasa, tetapi juga ruang untuk kita kembali kepada fitrah, iaitu saling memaafkan, menghargai dan merapatkan silaturahim yang mungkin terjarak di kesibukan harian. Ia juga wajar menjadi jambatan untuk memperkukuh ukhuwah sesama rakan sekerja serta rakan kolaborasi. Hubungan yang harmoni dan saling mempercayai adalah asas kepada persekitaran kerja yang positif, progresif dan berdaya saing. Sebagai warga Universiti Tanjung Mara, UiTM, saya berharap semangat Aidilfitri ini menyatukan hati kita, memperkukuhkan tekad dan terus melonjakkan kecemerlangan pendidikan. Semoga jaringan kolaborasi kita berkembang dan inovasi yang dihasilkan memberi manfaat kepada masyarakat, negara dan masa depan universiti yang lebih gemilang. Bagi warga universiti yang pulang ke kampung halaman, utamakan keselamatan di jalan raya serta rancanglah perjalanan dengan sebaiknya. Semoga perjalanan pergi dan pulang dipermudahkan serta dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakanlah kesempatan ini untuk meluangkan masa berkualiti bersama ibu bapa, keluarga dan insan tersayang yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Sebelum mengakhiri ucapan, izinkan saya menyampaikan selangkap pantun. Syawal dinanti menjelang tiba, disambut riang bersama keluarga. Ampun dan maaf, ikhlas dipinta, ukhuwah diperkukuh sesama warga. Akhir kata, saya dan seluruh warga Jabatan Pendidikan dan Inovasi JPI mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga hubungan yang terjalin terus kukuh, diberkati dan membawa kejayaan yang berpanjangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.